Min, aku baru kahwin, dah 7 bulan, tapi sedih lah, suami mati pucuk. Awal-awal kahwin okey sangat. Lepas stres kerja, kena marah manager hari tu. Lepas tu, ED. Dah berapa kali pergi trip, New Year pun sambut sekali tapi nothing. Dah try beberapa kali, tahan seminit. Macam tu je, Min. Stress related ED ni memang banyak orang tak kenal tau. Dia fikir, apa stres pun hari tu berkobar-kobar. Kali hari ni tak boleh. Apa sebab? Tadi kena maki, pening kepala bengang, perasaan geram tu tak dapat lepas dan sebagainya. Habis tu pasangan pula ajak macam mana nak buat. Affected Yalah. lah. Dalam macam tu, anda pergi dapat rawatan anda tak tahu benda ni stress related. Dah lah dapat rawatan, doktor cakap, entah apa-apa doktor cakap, kasih makan ubat pula lagi stres. Jadi di sini yang mustahak sekali anda perlu tahu, anda memang ada problem stres. Mungkin sama-sama cari jalan macam mana nak legakan stres. Tengok cara macam mana pemulihan tu boleh dilakukan. Okay. So, first thing first, I think communicate dengan pasangan. Cerita Betul. dekat isteri dulu. That's right. Isteri pun tahu dah punca laki ni stres. Exactly. And then, cure stress tu dulu. And then bila dah tak berjalan, kita pula macam pakar. Kalau dah tak jalan, baru pergi jumpa pakar. Kan? Betul. Betul. Okay.